bang, jom layan video ni kejap. Apa lagi yang dia nak goreng dekat kita ni? Aduh, jom tengok video ni sekejap. Kita sekarang memikirkan tentang penyasaran subsidi minyak. Ada cadangan awal untuk naikkan harga minyak, kemudian beri bantuan. Saya dan Jemaah Menteri tidak setuju. Kita tidak setuju menaikkan harga minyak. Harga minyak boleh diturunkan sedikit demi sedikit mengikut keadaan harga semasa. Tetapi harga minyak mesti dinaikkan bagi orang asing. Kita ada 3.5 atau 4 juta orang asing di Malaysia ini. Mereka dapat subsidi minyak. Apa salah kalau kita perkenalkan penyaluran subsidi bagi orang asing? Orang asing yang punya kenderaan yang mengikut unjuran belanja sekitar 3 atau 4 bilion subsidi daripada kita. Jadi kalau kita tarik subsidi, maknanya siapa nak beli minyak tunjuk IC je lah. Ataupun ada kaedah-kaedah yang cara terperinci akan difikirkan, tapi jangan kita tolak penyaluran subsidi. Mana ada negara di dunia ini bagi subsidi kepada orang asing? Mana negara di dunia ini yang subsidi minyak bagi orang yang ada Rolls Royce? Jadi kalau kita nak kenakan, kita kenakan yang mungkin yang teratas 5%. Yang paling kaya, yang maha kaya. Orang itu tak bising pun. Dia gunakan ahli-ahli parlimen 2-3 orang yang akan menjadi jurucakap dia. Jurucakap ahli parlimen pembangkang ni banyak yang jurucakap maha kaya. Guys, tak pelik ke bila urusan kerajaan dibincang secara terbuka dalam majlis yang dianjurkan oleh parti politik? Patut bincanglah hala tuju parti. Ni sibuk bincang hala tuju kerajaan dalam urusan parti politik. Lebih pelik lagi, keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pun turut disebut dan dihuraikan secara terbuka. Walaupun mungkin nampak remeh, perkara kecil macam ni boleh memberi impak yang besar dan mencetuskan situasi yang berbeza. Lebih-lebih lagi bila ia melibatkan dasar dan keputusan pentadbiran negara. Yang bestnya marah orang kaya guna saluran ahli politik untuk bersuara. Bukankah tugas ahli parlimen memang untuk menyuarakan suara rakyat? Miskin ke kaya ke, semua patut diberi ruang. Pelik-peliklah PMX korang ni. Apa pendapat korang? Cuba komen!